Aku nak guna total ni. Nah, dapat tak? Okay, mantap. Bertubi-tubi aku kasih dia. Aduh, aku rasa ni tak selamat kalau aku buat macam ni. Screen aku. Aku dah menang. Serius aku dah menang. Dah ada cutscene sekejapnya aku menang. Tell me that you've been waiting for somebody like me. Selamat datang ke dalam channel aku, Missing Fighter. Alright guys, dalam video kali ni aku excited gila. Sebab apa? Tengok dekat bawah tu guys, level aku dah 1500. Full lama. So dalam video kali ni aku nak pergi ke third sea. Macam yang korang tahu, dalam game Blox Fruit ni, nak pergi third sea kena tunggu level 1500 ke atas. Macam tu baru boleh pergi. So aku first time ni nak pergi. Tanpa melengahkan masa, jom kita menuju ke destinasi kita. Let's go. Weh, aku masih tak percaya lagi aku dah level 1500. Gila lah fighter. Dia punya lama. Aku panggil apa? Aku grind lama gila dari dulu. Dah. Aku abaikan semua orang yang dekat sini. Jom. Aku nak... Sekejap, sebelum tu aku rasa aku nak spin lah. Spin buat kali terakhir kita dekat second sea ni kan. Sekejap, aku harap aku dapat fruit lagi mantap kan. Okay, let's go. Bismillah. Okay, tengok aku dapat fruit apa. Aduh, aku ingat dapat phoenix. Tak apa. Dalam video lepas pun aku spin dah dapat yang padu-padu. Okay, kita tengok dia cakap apa ni. Aku dah tahu macam mana nak dapat victory. Kalau dah tahu lah. Okay, aku memang dah tak sabar gila. Okay, jap mana aku lupa aku nak buat apa sekarang ni. Aku nak pergi third sea. Yes, aku excited gila. Tapi jap, macam mana nak pergi third sea? Jap, aku dah 1500. Okay. Aku rasa kena pergi ni lah, Colosseum. Aku ada tengok, sebelum aku buat video ni aku dah tengok tutorial. Sebab aku pun takut nanti aku pening. Dalam video pun tak tahu nak buat apa. Okay. Selalu aku tengok je orang pergi third sea. Kali ni aku pula nak pergi. Yeah. Dah sampai Colosseum. Okay, mantap, dah sampai. Okay, aku dulu level 800 lebih aku dah buka benda ni. Korang kena buka lah. Weh, nak T-Rex tak boleh. Okay. Aku rasa kena cakap dengan dia, King Red Hat. Yo, what's up King Red Hat? I'm sad. Why admin? Kenapa sedih? Can you go disrespect Rip Indra for me? I need him to pop his shrine so we can finish update 15. Of course admin. Let us begin. Alamak. Aku rasa ni kena lawan Rip Indra dekat tengah tu Aduh, island apa aku pergi ni? Weh, Rip Indra boss level 1500. Yo, lama. Dia pakai dark blade guys. Aku pun ada dark blade. Weh, lawan Rip Indra guys. Lawan dia guna dark blade juga. Tengok dark blade aku. Aku buka haki jap. Tengok tu, full lama. Jom kita lawan dia. Bismillah, harap senang lah. Kita guna dark air slash. Nah. Weh, aku cari maut. Sekejap, kita guna gamma. Aduh, lag. Apa jadi ni? Yo, dia serang aku macam tu. Buka domain. Okay, mantap. Kalau korang belum tengok video lepas, korang boleh tengok. Sebab aku guna fruit control guys. Weh, sakit gila dia punya dark blade. Sekejap aku zoom jauh lagi. Okay, aku rasa boleh kot menang. Boleh kot. InsyaAllah. Okay, sakit weh dark blade dia. Okay, mana dia? Aku lawan admin guys. Gila lah. Okay. Senang je, nyawa dia dah berkurang banyak tu. Weh, dia spawn balik kat sini. Kita guna gamma blade. Okay, nice. Slash and dice. Aku guna combo yang aku hentam je guys. Okay, kita target dia. Nah, ambil kau. Mantap. Cepat. Let's go. Okay, mantap. Slash and dice. Weh, aku ingat susah sangat. Senang je rupanya. Bismillah. Mantap. Nasiblah aku guna control fruit ni. Elak jap. Gamma blade. Rasakan ni. Tak kena ke? Yo, slash and dice. Nah, aku nak guna total ni. Nah, dapat tak?
Okay, mantap. Bertubi-tubi aku kasih dia. Aduh, aku rasa ni tak selamat kalau aku buat macam ni. Screen aku. Nice. Aku dah menang. Serius aku dah menang. Dah ada cutscene sekejapnya aku menang. Wow. Pedih juga kuasa aku tu namanya. Tapi animation dia tak nampak guys. Aduh. Okay, nampak. Diorang berlawan. Yo. Seorang guna dark blade. Ni dark blade lama guys. Lama punya macam ni dark blade dia. Sekarang dark blade dah makin besar sikit lah. Korang boleh dengar suara game ni. Yo, Redhead kalah ke? Serius lah. Weh, aku tak nampak. Mungkin aku tak nampak sebab aku lowkan grafik kot. Aku memang lowkan grafik sebab tak nak apa panggil, tak nak lag lah, senang cerita. Yo, lepas tu kita tak nampak guys. Sekejap, boleh ke aku buat balik? Weh, grafik aku kosong weh. Sekejap. Apa jadi? Talk to Mr. Captain in green. You got mail. New message from King Red. Okay, let's go. My dear friend, this is a mental message. I've been sealed by Rip Indra in the third sea. I need your help as soon as possible. Please come save me. Aku dah tertekan. Okay, jom. Pergi mana tu? Dia cakap pergi green apa benda tu? Jom kita try. Let's go. Yo, aku tak nampak guys kat scene dia. So kalau korang nak tengok kat scene tu, korang boleh tengok dekat YouTube orang lain lah. Aku terset low quality. Dah tak nampak. Okay, jom. Aku rasa kat sini kot pirate ni. Aku rasa lah. Yeah, pirate ni memang untuk pergi third sea kan. Sekejap, situ ada ni lah, barista cousin. Sekejap, aku learn recipe. You already know. Okay. Let's go. Saat yang ditunggu-tunggu kan, destinasi kita, Mr. Captain. Okay, I can take you to the third sea. Will you like to go? Yes, let's go. Yes. Finally guys, sekian lamanya aku tunggu third sea. Korang boleh tengok betapa susahnya aku nak grind dari dulu sampai sekarang. Full lama dapat pergi third sea. Nampak tu, Blox Fruit third sea. Yeah, korang boleh tengok video-video lama aku lah. Korang boleh tengok video lama aku semua. Aku ada buat aku rate like. Ada yang aku lawan, apa nama dia, aku lawan scammer dekat Colosseum pun ada juga. Korang boleh tengok. Okay, loading data. Yes, aku dah masuk third sea. Korang bila lagi? Aku dah. Let's go. Loading. Okay, kita guna pirate ke marine? Kalau pirate takut mati lah. Pirate je. Aku memang biasa guna pirate. Yes, aku dapat badge dekat tepi tu. Mantap, third sea reward award. Okay, mantap. Join pirate team, Port Town. Full lama. Aku memang tak ada hala tuju sekarang ni masalahnya. Nanti aku rasa nanti aku kena ni kot, minta kawan aku tolong aku kan. Kawan sekolah lama aku minta dia panggil apa, minta tolong ajar lah, tunjuk tempat semua dekat third sea ni. Sebab aku memang first time datang. Sudah, third sea ni kita kena macam ni lah, kena banyak lagi pengalaman. Tengok ada orang power. Ui, jap. Aku tak sabar, aku excited gila ni. Tapi dah sampai sini tak tahu nak buat apa. Aku rasa aku nanti nak try grinding, nak dapatkan barang item boss yang mantap-mantap lagi. Dapatkan apa lagi, Instinct V2, V3, entah tak tahu nama dia. Okay, aku rasa sampai situ saja video kita untuk kali ni guys. Kalau korang nak tengok aku explore lagi third sea ni, korang boleh komen. So jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye semua. Ciao.